Okey geng, tadi abang Tebo cerita pasal plug fake, pelacak ayam. Okey, so sekarang ni bila abang Tebo pergi dekat Jepun baru ni, abang Tebo jumpa apa? Iridium Max. Okey, yang ini Iridium IX. Yang ni dia Max. Kalau kotak dia pun biru muda sikit. Okey, so bila kita tengok daripada sini, okey, dia punya color dia. Okey, ni dah original dah. Nampak tak? Color dia lagi nampak matte dan kita nampak dia punya color ni lebih kerah, lebih tahan lah. Ni dia punya tu Iridium IX Max. Jadi yang ini dia punya harga dia lebih mahal. Okey, harga jualan dia adalah 200.5. Yang ni harga jualan dia 220. Nampak tak? Jadi ni adalah berbeza. Okey. Kalau tengok daripada segi kualiti dia, memang kita tengok kualiti. Memang ni kita compare original dengan original. Tapi yang ini dia kualiti dia lebih lagi. Sebab mungkin dekat kotak dia, dia tulis ni lah. Iridium Max. Ni mungkin maksimum yang high end dalam Iridium ni. Ada yang model lagi. Kita tengok. Ada lagi. Premium RX. Macam mana ni Premium RX? Okey, jom kita tengok. Okey, so yang ini dah mahal. Yang ini Premium lagi mahal. Okey, yang ini. Kita tengok apa beza dia pula. Kita nampak dah dia punya ni. Dia punya RX. Okey. Yang ni tulisan dia agak bold lah. Kalau tengok ni, dia lebih kurang macam yang local punya logo. Tapi nampak macam sama tapi bukan dia. Walaupun nampak ni, tapi dia punya kualiti dia lain lah. Tu NGK macam tu. Yang ni beza. Memang beza. Kita tengok yang cak ayam kopi, walaupun dia kopi seakan sama, tapi dia punya font tu dia memang dia punya color kita nampak pun memang beza. Okay, lepas tu bezanya RX ni, yang ni. Nampak ni. Nampak tak tu? Dia ada yang benda kecil lagi dekat ujung ni. Nampak tak tu? Kalau yang ni, dia tak ada. Dia tumpul je. Yang dekat atas ni, dia tumpul je. Tapi, yang ini, nampak? Kita tengok daripada atas. Dia ada. Nampak tu? Nampak tak tu? Nampak tak tu, geng? Nampak tak tu? Tu. Nampak tak tu? Tu nampak. Jadi sebab apa? Apabila dia lagi halus ni, jadi dia yang atas ni dia keras. Okey, lepas tu dia punya fokus dia, horsepower dia, pembakaran dia lebih lengkap, api dia lebih tajam, menyebabkan dia lebih power lah. Lebih power, lepas tu carbon monoxide dia pun lebih rendah. Tu bezanya yang performance. Yang performance, yang ni dah okey dah. Ni harga untuk marahin boleh pakai ni. 80-100 ribu pun boleh. Ni pun 80 ribu, 100 ribu kilometer pun boleh. Tetapi dari segi performance, yang ini material yang dia gunakan lebih kualiti. Ini lebih kualiti. Dia dah maksimum, yang ini adalah premium. Itulah beza dia. Okay. So lepas ni, jangan lupa like, share, komen, support Abang Tebo, support channel konten-konten yang begini. Okay. Yang ini tidak mati dekat sini. Apa ilmu yang ada ni kita boleh share dekat orang. Jangan lupa share je video ni sebanyak yang boleh untuk kita share ilmu-ilmu macam ni. Bila ada ilmu, kita tidaklah terkena membeli alat-alat ganti yang kopi. Sebab benda ni memang kalau kena rosak dalam enjin, piston cair semua, benda tu menyebabkan kos yang sangat tinggi. Okay. So, tu saja untuk next video. Abang Tebo ada plug ni dengan plug SKS. Apa beza dia? Okay. Assalamualaikum.